Kemaslah ni! Hai semua, jom I share cara yang betul untuk kendalikan maid bagi mengelakkan salah faham. Ramai ingat masalah dengan maid sebab maid tak bagus. Tapi sebenarnya, communication kurang jelas. Bila helper baru sampai, jangan terus expect dia faham semua. Terangkan rutin rumah, waktu kerja, cara buat kerja dan apa yang kita prefer. Cara kita bercakap pun penting. Kalau ada kesilapan, tegur dengan tenang. Kemaslah ni! Nanti lepas ni tolong kemaskan semua. Nanti lap sekali Kalau ada benda tak puas hati, jangan simpan lama-lama. Bincang terus supaya salah faham tak jadi besar. Helper pun manusia juga. Bila kita treat mereka dengan hormat, biasanya mereka akan kerja dengan lebih baik dan ikhlas. Agensi pekerjaan Final Choice telah beroperasi lebih kurang 15 tahun. Mereka menyediakan perkhidmatan pembantu rumah dari Indonesia dan Filipina. Bagi yang mencari pembantu rumah terlatih, boleh hubungi agensi pekerjaan Final Choice di nombor tertera atau ke alamat mereka sekarang.